husnul khatimah ya. Dan perjalanan hidup kita ni Allah permudahkan. Saya pun kena satu macam Kita kat sini ada bawa ni lah sikit barang-barang keperluan asas. Apa ni, hari tu ada tim saya datang. Jadi saya datang daripada Setia Alam. Adalah bawa beras, gula, adalah beberapa barang yang bihun lah, nasi impit lah. Dengan adalah produk Mami Hana saya daripada Mami Hana. Oh, cucu berapa orang? Umur berapa? Yang sekolah dia 3. Yang ni baru 6 tahun. Pakciknya? Dia ambil cucu. Dia ambil cucu tadi. Oh, mungkin ada nak repair sikit ke? Boleh. Pintu ke dapur ke dah kopak lah. Nak pintu je. Pintu. Dapur. Boleh tengok? Boleh. Tak cepak lah. Tak apa. Cepak. Tak apa. Oh, ni dah buat ni. Dah goreng, dah masak. Macam mana? Oh, ya Allah. Oh, belakang dia memang dah macam tu. Dah tercabut dah dia punya belakang ni. bapak dah apa susah. Bapak dia kahwin baru, yang mak dia kahwin baru. Itu kita. Oh, tapi bapak dia kat sini kan. Bapak dia kerja kat Kuala Lumpur. Nanti boleh beli pintu baru. Saya tak sempat nak belikan pintu, tapi ni untuk beli pintu baru. Ya. Untuk beli pintu baru, nanti dapatlah raya. Sayang atuk tak? Sayang. Nak jadi polis? Jadi polis. Atuk hantar pergi sekolah kan? Pagi petang atuk hantar. Kena belajar rajin-rajin. Tahu? Yusof ya? Nak jadi orang, kena belajar rajin-rajin. Macam nak jadi orang, lagi tu. Saya tak ada banyak pun, tapi untuk belanja. Dan perjalanan hidup kita ni Allah permudahkan. Allah lah yang tahu kan.